Anggota keluarga pendapatan haram dan dia selalu belanja kita makan, macam mana kita nak lakukan? Jawabnya, ad-dinun nasihah, agama tu nasihat. Berilah nasihat. Nak berhentilah kerja dari sumber yang haram. Nampak lagi? Jaga baik-baik. Ramai puasa tapi puasa lapar saja. Ada 5 sebab kenapa manusia yang puasa akhir zaman tak dapat pahala. 5 sebab. Salah satunya sumber pendapatannya haram. Sumber pendapatannya haram. La yaqbalullahu salata ahadikum fi jawfihi haram. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Allah tak akan terima satu semayang pun daripada kamu yang makan harta yang haram. Antaranya kerja dalam kapal terbang, tukang tuang arak. Orang putih nak minum arak, dia tuang. Dia tukang serve. Kerja kat Hard Rock Cafe, angkat beer bagi orang minum. Kerja dekat bar, dekat lounge, dia terlibat dengan arak. Atau dia pemandu van arak, atau dia tukang order, atau tukang pikul arak. 10 golongan kena laknat. Betul tak? Atau kerja di 7-Eleven, bila ada orang kapi nak beli beer, nak beli Carlsberg, nak beli Bintang, nak beli BSOP, nak beli jenis tau unggal leke nalale saru sablon nale, dia akan ambil arak tu, dia akan sebagai safe girl, sale boy, dia akan jual. Betul tak? Itu semua tu gaji haram, semayang dan ibadat semua tidak diterima. Jelas waktu. Ada anak-anak terlibat dengan benda-benda lagu ni, suruh dia berhenti. Ini termasuk puasa yang laisa lahu min siyamihi illal ju', tak dapat pahala melainkan lapar. Ni contoh. Pasal apa? Pasal barang haram Allah tak terima ibadat. Beri peringatan. Ada keluarga kita makan yang haram, sumber yang haram. Pasal apa? Kalau kita tak marah dia, tak nasihat dia, nanti dia sedekah kat kita. Betul tak? Hantar ikan, hantar lauk, dia sedekah kita. Masalah kita, dia sumber haram. Manishtara sauban bi asyarati darahima, siapa beli baju, beli jubah, beli kain, beli tudung, beli telekung, beli kopiah, beli serabang, beli ridap, harga RM10, dirhamun minha min haram, RM1 daripadanya haram, RM9 halal. La yaqbalullahu salatahu madama fi, Allah tak akan terima satu pun semayang selama dia pakai pakaian itu. Kenapa? Kerana dia tak layak untuk syurga Allah. Dan layak mana? Go to hell. Dalil, Nabi kata kullu lahmin nabata min suhtin pannaru aulabi. Tiap-tiap tubuh badan yang masuk sumber haram layaknya ke neraka. Na'udzubillah. Kita banyak tak makan haram? Banyak tak? Banyak istighfar, bertaubat pada Allah Ta'ala. Betul tak? Naik motor rezek, naik motor Waisuku, naik motor ES5, siapa kat traffic light merah, ditulis itu 65. 65 second lagi. Istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bom gitu. Bang, dapat dah 18 kali astagfirullah. Betul tak? Belang-belang pakai helmet, astagfirullah 18 kali. Dalam 18 kali itu maknanya astagfirullah, aku minta maaf segala salahku kepadamu ya Allah. 18 kali, sekali ya Tuhan terima, kosong daripada dosa. Betul tak? Soalan seterusnya,